Okey, selamat malam. Jumpa lagi malam ni sama saya. Okey. Malam lepas saya ada cerita berkaitan dengan pengalaman saya tinggal di hospital. Hospital masa COVID, iaitu kena ngusik dengan panggilan telefon pukul 1 malam dengan Dr. Junainah dan cleaner. Okey, cleaner lah pada pukul 12 malam masa COVID. Okey, malam ni saya akan cerita berkaitan dengan diri saya sendiri. Itu masa saya melakukan pekerjaan e-hailing, iaitu Grab dan Uber. Kalau kalian masih ingat lagi, dulu kita ada platform Uber lah. Jadi saya banyak buat e-hailing dia itu, platform dia itu Uber, berbanding dengan Grab lah, Grab Car. Okey guys, sebelum kita nak teruskan cerita ni, kalau boleh tolong subscribe saya punya video, like dan komen ya di channel sebelah, di bahagian sebelah ni. Okey, saya teruskan dengan video ni. Okey, kisah dia pada tahun 2017. Okey, 2017 masa tu saya baru lagi dalam Uber, baru janak-janak lagi. Masa tu tak adalah, sekarang ni kena ada lesen PSV untuk buat PSV hailing, untuk kita buat pekerjaan pemandu Uber. Sekarang ni banyak syarat pula, kena ada hadis khusus untuk menjadikan pemandu hailing. Okey, kita ni pada tahun 2017, saya ni tak lama buat Uber, iaitu dalam anggaran dalam 8 hingga 10 bulan macam tu lah, pertengahan tahun 2017. Okey, boleh dikatakan cerita ni keseluruhan adalah di Kuantan lah, di Kuantan Pahang. Kalau saya pemandu Uber di Kuantan Pahang. Okey, banyak cerita yang boleh saya cerita pengalaman saya semasa saya menjadi pemandu Uber. Okey, mula-mula terjadi saya menghantar seorang perempuan di kawasan Berserah, Kuantan. Okey, saya biasanya bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 2 petang. Lepas tu saya rehat dan saya bermula semula menjadi pemandu ni pada pukul 8 malam sampailah pukul 2 pagi. Jadi setiap malam lah, setiap hari lah saya bawa Uber ni daripada pukul 8 sampai 8 pagi hingga 2 petang, dan sambung semula iaitu shift malam 8 malam hingga pukul 2 pagi setiap hari macam tu. Okey, kisah dia seorang tu saya ingat lagi. Saya sedang menunggu, maknanya menunggu orang kata tunggu maknanya tempahan dari customer, tempahan maknanya penumpang yang perlu hantar satu tempat ke tempat yang lain lah, dari tempat ni naik ke tempat yang lain. Okey, masa satu tu saya berada di lokasi East-Coast Mall lah, ECM pada pukul 10.30 malam. Saya dapat tempahan seorang perempuan bernama Linda. Saya ingat lagi, keluar dekat saya punya skrin telefon tu bernama Linda. Ambil di gate 1. Jadi orang yang pemandu Uber, pemandu Grab mesti kenal lah kat mana gate 1, pintu masuk 1 ECM lah, East Coast Mall. Yang orang pemandu Uber, pemandu Grab sekarang ni, Mensin, semua tahu di mana gate 1 tu. Okey, saya bergerak daripada Malay Town, bangunan Malay Town, dekat je anggaran dengan Bank Islam. Ada satu cawangan Bank Islam kat Malay Town tu. Saya bergerak dan saya pergilah gig 1 tu. Saya tunggu anggaran dalam 10 minit dah lah, lama jugalah. Dapatlah seorang perempuan ni keluar dengan pakaian, dia pakai baju tulis GSC. GSC ni iaitu nama biasa yang kita kenal adalah cerita dari mana syarikat wayang lah, dekat sinema kan. Okey, dia keluar, dia masuk pintu sebelah kiri, maknanya pintu belakang sebelah kiri. Dia duduk dan diam sahaja, maknanya tak cakap apa-apa.
Saya masa tu saya fikir dia ni penat lah, tak nak bercakap dengan saya ke. Saya pun teruslah perjalanan, tengoklah ke mana dia nak pergi. Okey, rupanya dia nak balik rumahnya iaitu di Berserah. Di Berserah lah, di kawasan Balok. Okey, saya bawa, saya tengok dia tenung ke bawah sambil main handphone dia. Saya tengok, saya melalui melalui jalan Tun Dr. Ismail, Tun Ismail dan Dr. Ismail, Tun Ismail, Kuantan, dan tu menuju jalan Jalan Berserah lah. Okey. Perjalanan daripada ECM ke Berserah biasanya ambil masa anggaran 20 hingga 25 minit lah kalau tak jam. Kalau jam boleh ambil masa 40 hingga 45 minit. Biasanya waktu tu adalah waktu kemuncak jugalah. Semua yang bekerja malam akan balik pada selepas pukul 10 malam lah. Biasanya pemandu Grab yang akan tunggu berdekatan dengan mall yang berdekatan lah untuk terima tempahan. Okey, balik semula cerita. Masa dalam perjalanan ni seperti biasa je, tak ada apa-apa berlaku. Hingga saya juga dalam perjalanan sampai ke area Bukit Pelindung. Okey, siapa yang kenal Bukit Pelindung? Hujan mula turun. Saya pun bukalah wiper depan. Dan bukalah sedikit bunyi radio. Masa tu saya ingat lagi, dekat radio tu lagu Pulangkan. Itulah pulang. Saya tak ingat pulang apa. Mesti ada lagu Pulang dari Misha Omar. Kalau kita ingat, Misha Omar ni pernah nyanyikan lagu Pulang yang cerita apa cerita Pontianak kan. Saya tak ingat lah Pontianak ke, dan cerita apa saya tak ingat. Nanti bolehlah komen kat bawah tu cerita apa saya tak ingat. Okey, yelah, saya nak cerita pasal Linda, bukan cerita pasal Misha Omar kan. Lepas tu saya pun pergi bawa. Anak panah. Okey, 200 meter U-turn, pusingan balik. Maknanya kat depan tu ada satu sesi minyak, maknanya kena U-turn di hadapan tu. Saya pun U-turn ikut way dan sampailah satu lorong di Berserah tu. Okey, bila sampai satu tempat tu, saya dapat rasa tak ada penumpang kat belakang. Saya rasa hairan lah, kenapa boleh tak ada, mana Linda? Saya fikir, saya pusing ke belakang tu. Tapi dekat saya punya apps tu masih lagi belum sampai destinasi itulah. Saya berfikir, adakah Linda berhenti dekat traffic light tu, traffic light yang dekat Bukit Pelindung tu, tapi tak ada pula bunyi pintu dibuka. Tapi saya pun sampai kelah hari ni, sampailah tempat saya pergi tu, tanpa destinasi tempat destinasi yang Linda nak pergi tu. Yang Linda stop kat situ, tanpalah saya berhenti situ, tanpalah Linda keluar daripada kereta saya. Sehinggalah saya jual kereta tu. Di manakah Linda berada? Itulah pertanyaan dalam diri saya. Ke manalah penumpang tu pergi? Daripada ECM sampailah ke Jalan Berserah, ke manalah Linda? Adakah Linda betul-betul wujud, ataupun hanyalah bayangan daripada saya sendiri? Jadi saya pun tak, masa tu saya rasa mengalami sedikit kerugian lah. Minyak kereta saya, minyak kereta saya, yelah, hantu Linda ingat dekat ya. Okey, itulah kisah saya malam ni berkaitan dengan penumpang lah, misteri yang saya yang pernah saya alami dahulu. Okey, kalau boleh, kalau Linda dengar video saya ni, harap jumpa saya semula lah, bayar semula duit saya. Okey, jumpa lagi ke next video. Bye bye.